Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan share video ni. Okay, hari ni kita nak tunjuk korang aquarium saiz 17 one set Saiz 17 yang besar macam ni. Kita letak ikan laga, ikan beta Aquarium besar ni, ikan saiz ni. Jom kita review. Paling penting kita nak review dia punya hanging filter guys. Boleh tapis kotoran, boleh keluar oksigen. Nak order boleh masuk dalam live TikTok kita guys. TikTok yang baru So jom kita tengok lebih detail lagi guys. Let's go. Oi, korang tengok ni guys. Nah. Okey, yang ni dia. Yang ni aquarium saiz 17 inci lebar guys. Betul ke ada ikan laga dalam ni? Tu. Korang tengok dia tengah istirahat. Tengah jalan-jalan, berenang-berenang. Ui, lajunya ikan kita. Okey, nampak ikan laga kita. Ikan laga kita letak dekat beg kuning nombor 1. Yang ni selalunya kita buat live dalam beg kuning. Ni lah dia, aquarium saiz 17 inci lebar guys. Jom kita review lebih detail. Jangan lupa klik like Ni video ni panjang sikit guys sebab kita nak review lebih detail lagi. Okey, jom. Okey, korang tengok kalau korang order aquarium saiz 17, inilah contoh dia. Paling besar 17 inci lebar. Okey. Dia kita punya kaca dia jenis kaca tebal, jenis kaca bulat guys, one pieces. Okey, dia datang sekali dia punya hanging filter ni. Untuk hanging filter ni kita dah upgrade, dah letak span hijau, letak bioring. Paling penting air dia boleh keluar perlahan guys. Nampak tu? So ikan gapi korang atau ikan laga, ikan saiz kecil, air dia tak akan jadi macam air tsunami. Nampak tak? Ikan pun duduk santai, dia berenang pun sangat okey, terlebih okey. Okey, korang tengok dia pun tak stres guys. Boleh puas dia berenang. Okey, lepas tu dia punya filter dia kita boleh adjust dia boleh air perlahan atau laju. Jom kita tunjuk korang lebih dekat lagi cara nak adjust hanging filter ni, air laju atau perlahan. Okey, korang buka cover ni. Okey, untuk yang filter ni kita dah letak span hijau, letak bioring, kita dah upgrade. Kalau korang nak pakai yang standard dia bagi filter tu boleh pakai juga. Okey, yang inilah tempat air perlahan atau laju. Korang adjust benda ni. Korang boleh adjust cahaya dia terlampau kuat tu. Nampak tak? Tadi sikit kan? Okey, sekarang air tu boleh lagi besar lagi, korang adjust ni. Pusing yang ni. Pusing yang dekat sini. Okey, korang tengok ni dah. Jom kita tengok lagi sikit tu. Nampak guys? Dia boleh perlahan ataupun laju dia punya air ni. So maksudnya dia punya pump ni tak dapat sedut anak ikan gapi korang, udang ceri ataupun ikan laga korang. Dia boleh sedut slow. So maksudnya anak ikan gapi korang dia tak dapat sedut lah. Sebab dia boleh adjust dia punya bahagian belakang ni. Korang boleh adjust bagi air perlahan. Tu tengok air laju. Nampak guys? Ni air sedang laju lah, kita adjust buka paling besar sikit. So maksudnya dia punya filter engine ni dia sedut lagi kuat. Okey. Tu. Ni kuat guys. So ikan laga kita pun macam, ui, apa ni air macam nak tsunami ni guys. So korang adjust cepat-cepat. Korang boleh adjust balik dekat sini. Okey. Korang adjust. Adjust bagi air tu perlahan balik. Macam ni, nampak tak? Tadi kuat kan? Ini sedang paling perlahan lagi pun boleh Dia boleh menitik macam air hujan tu, nampak? Okey, so jom kita tengok yang dekat atas ni pula, yang lagi clear. Ni contoh dia guys. Okey, kita tengok dari atas lah. Ni nama dia hanging filter. Kalau korang nak beli hanging filter ni sahaja pun boleh. Yang ni lah kita cakap, kita dah letak span hijau, dah letak bioring. Air dia memang lagi lawa lah guys. Okey. Nampak tu? Siap letak bioring lagi. Ni yang kita upgrade. Lepas tu korang boleh adjust air laju atau perlahan dia dekat sini. Korang pusing je. Korang boleh pusing benda ni. Okey. Nak beli aquarium satu set pun boleh.
Nak beli hanging filter sahaja pun boleh macam ni. Kita ada jual one set ataupun korang nak filter sahaja guys. Thank you. Oh 5 minit. Jangan lupa klik like.